Okey, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Sihat semua? sihat. Okey. Kalau semua sihat, pagi tadi awak makan apa? Okey, Mayaki. Pagi tadi sebelum awak datang ke sekolah, awak makan apa? Saya makan nasi lemak, cikgu. Nasi lemak saja. Lagi tak ada dah. Nasi lemak kosong. Lemak kosong Ya, je. ya. Astagfirullah. Afiq, Saya makan roti je, cikgu. roti je. Lepas tu bawa air masak tak? Tak bawa. Tak bawa. Okey, tak apa. Anis, Saya makan kuih tiaw. kuih tiaw. Mak awak masak? Mak saya masak. Bagus-bagus. Okey, Izzah, awak makan apa pagi tadi? Saya makan kuih je, cikgu. Kuih? Mak saya dah tak ada dah. Oh, Sebab tu mak saya tak masak. tak apalah. Nanti balik nanti cikgu belanja, okey? Okey, Okey. cikgu dah. Okey, baik. Jadi murid-murid, cikgu nak tanya dekat awak semualah, apa yang awak dapat kelainan sikit pada hari ini? Cikgu esok Ya, lah. cikgu nak main Zoom hari ni. Pakai baju lah. Cikgu pakai baju lain. Macam ayah saya lah, cikgu. Ya, betul. Kenapa cikgu pakai baju Melayu pada hari ini? Ada siapa-siapa tahu tak? Tak tahu. Cikgu nak mengajar. Iyalah, memanglah cikgu nak mengajar. Hari-hari cikgu mengajar. Ke ada sebelum ni cikgu datang ke kelas cikgu main? Ada? Tak ada kan? Tak ada. Okey, baik. Jadi sebenarnya kenapa cikgu pakai baju Melayu pada hari ini? Sebabnya kita nak belajar satu topik yang sangat menarik pada hari ini, yang berkaitan dengan puisi moden. Siapa tahu puisi moden tu apa? Tak tahu. Tak tahu dah. Puisi tahu puisi? Tak. Puisi bawa tak tahu? Macam penyanyi cikgu. Macam ayat cerita ke? Betul. Cumanya puisi ni banyak. Puisi ni satu bidang yang sangat umum untuk kita pelajari. Tapi sebelum kita tahu apa tu puisi, cikgu nak tunjukkan awak semua satu video. Nak tengok tak video ni? Nah. Okey, jom sama-sama kita Ini saksikan. bestnya. Buat TV. Sorry. Saya nampak tak? Nampak lah. Oh, cikgu ke? Kan? Kita kerana langit tak lagi biru, bukan di asam menderu. Ingin mengerti gemintang, tak akan kau temukan di halaman. Kerana lingkung cakrawala berselimut ke bulan celaka pesta. Di tanah sejengkal ini, jalan dipenuhi mata manusia melilau tanpa hati. Berjengkau mengambil janji, menyerang jawab sirih berganti. Hingga diri menghilang, seragam nafsu menangkap takhta, mengejar iwan diri dengan raungan nurani kontak. Di ujung sana, di rumah berpasang emas, pembicara dunia, makan tak habis-habis sampai muntah berkali-kali. Di kolam lembab menusukkan kehadiran, para pencari abadi bertafakur. Allah dalam tangis, luka diwarisi belum sembuh. Merdeka apanya ini? Tanah bertuah ini apa arti? Umpama keris tersimpan
di kolom yang semakin melebih ini. Jangan sesekali dikata janji, jangan digium sekali berapi, jangan ditorek diri sendiri, jangan diucap kata tak pasti. Ayo, bangkitlah, kita betulkan kiblat haluan agar wujudmu di titik pasti, bukan dimungkinkan. Itulah puisi moden. Baik, sebenarnya puisi moden ni merupakan antara khazanah negara kita yang terkini. Kita ada dua jenis. Yang pertama kita ada puisi moden. Dan yang kedua kita ada puisi, kalau ada moden mesti ada klasik ataupun tradisional. Baik, jadi untuk puisi moden pada hari ini kita akan belajar tentang sajak. Okey. Dan betul. Dan video yang telah awak saksikan sebentar tadi merupakan video sajak yang bertajuk tidak silap cikgu, Wujud yang Menipis, karya Muhammad Ghazali Taib. Maksudnya sajak ni tergolong dalam puisi moden. Okey, baik. Jadi selepas awak tengok video tadi, cikgu nak tanyalah, ada tak satu perasaan ataupun apa yang awak rasa lepas awak tengok video tu tadi? Siapa nak cuba? Saya lah. Okey, Anis. Saya mula-mula saya tengok cikgu macam nak nangis. Bukan tengok cikgu, tengok video. Ni bukan cikgu. Dia tengok video tu, dia macam nak menangis. Okey. Lepas tu dia marah. Itu je lah. Tapi Anis faham tak bila mendalam ke? Tak faham sangat. Tak faham sangat. Tak apa. Ada murid-murid lain yang nak cuba apa yang awak rasa bila awak tengok video tu tadi? Saya Okey, Afiq. Saya merasa kelainan. Kuat sikit, Afiq, tak dengar. Saya merasa sesuatu di dalam dia. Oi, sesuatu tu apa, Afiq? Perasaan yang Cinta? Sebab perasaan rasa semangat. Oh, semangat. Okey, ni Afiq bila dengar sajak ni Afiq rasa macam semangat berkobar-kobar lah ya? Okey, betul. Baik, jadi sebenarnya puisi ni akan mendatangkan kepada kita ni pelbagai perasaan. Dan cikgu boleh katakan benda tu subjektif. Maksudnya setiap orang akan alami benda yang berbeza. Ada yang akan rasa sedih dan sebagainya. Tapi pembawaan sajak yang betul akan dapat memberikan satu pengalaman yang sampailah dekat pendengar-pendengar. Maksudnya kalau awak rasa benda tu tadi, maksudnya penyajak ni dah berjaya nak sampaikan apa yang maksud tersirat dalam sajak tu lah. Okey? Setakat ni faham apa itu puisi moden, apa itu sajak? Faham. Okey, bagus. Baik. Ingat tak tadi masa cikgu tanya Anis faham tak apa yang sajak tu nak sampaikan? Anis jawab macam kurang faham, betul? Baik, jadi untuk kita faham apakah yang nak disampaikan oleh penyajak tu, kita perlu tahu apakah itu nada dalam sajak. Okey, dalam sajak ni banyak nada sebenarnya. Biasanya kalau nada tu sedih, penyajak akan sampaikan sajak tu dengan keadaan sedih lah, tapi tak menangis lah, maksudnya nada yang merintik lah. Okey, baik, jadi hari ini kita akan lihat apakah itu sajak, kita akan lihat ciri-ciri sajak, dan kita akan lihat nada sajak. Okey, dah bersedia nak belajar? Ya. Okey. Baik, yang pertama kita akan lihat dulu pengenalan kepada sajak. Ada siapa-siapa nak tolong cikgu baca tak? Okey, Bayaki, boleh baca tak? Sajak ialah salah satu bentuk karya sastra dalam genre puisi moden yang menekankan keindahan bahasa, perasaan dan pemikiran penyair.
Melalui sajak, penyair menyampaikan idea, emosi serta pandangan terhadap kehidupan dan masyarakat dengan gaya bahasa yang padat dan imaginatif. Okey, Baki faham tak apa yang Baki baca? Tak cikgu. Tak apa. Saya baca je cikgu. Tak apa, dia cikgu terangkan. Okey, kalau berdasarkan apa yang Baki baca sebentar tadi, sajak ialah satu bentuk karya sastra dalam genre puisi moden. Betul tak apa yang cikgu beritahu tadi? Betul. Puisi moden yang menekankan pilihan bahasa, perasaan marah ke, sedih ke, dan bertindak kepada ayat kedua melalui sajak, penyair menyampaikan idea, emosi serta pandangan. Baik, jadi dalam sajak ni kita ada teks-teks, betul. Dan teks-teks itu datang daripada perasaan yang digambarkan melalui penulisan. Okey, sebagai contohlah, Bahaki ni sedang sedih dan dia rasa macam nak gambarkan kesedihan dia tu ke dalam penulisan, dan kita boleh jadikan penulisan tu sebagai puisi. Okey, sebagai contohlah Izzah dah tak ada ibu, betul? Mungkin ada satu malam Izzah duduk seorang, lepas tu teringat pasal ibu. Apa kata Izzah ambil pensel dan kertas, dia tulis apa yang Izzah rasa dalam hati, dan kita boleh jadikan benda tu sebagai puisi. Okey? Baik, seterusnya kita akan lihat pula ciri-ciri sajak. Okey? Baik, antara ciri-ciri sajak ni, yang pertama, mempunyai rangkap. Selain daripada sajak, awak rasa apa lagi yang ada rangkap yang biasa awak tengok? Pantun, betul. Ada lagi? Syair, betul. Dan itu pun tergolong dalam puisi, tapi puisi klasik ataupun tradisional, betul. Dan yang kedua, tidak mempunyai imbangan bunyi tetap. Tak apa, yang ni tak perlu tekankan sangat. Lepas tu, bilangan baris pada setiap baris tidak tetap. Dan yang terakhir, saya akan tekankan, sajak mempunyai tema dan persoalan. Baik, jadi dalam setiap sajak yang wujud dalam dunia ni, ada tema dan persoalan sendiri. Bagi contoh, tadi cikgu bagi contoh yang Izzah hasilkan sajak berkenaan rindu kepada ibu. Jadi tema dia mungkin tema sedih, tema rindu. Okey, itulah yang cikgu nak sampaikan. Baik, yang seterusnya kita lihat kepada jenis sajak. Sajak ada dua jenis. Okey, yang pertama kita ada sajak bebas, dan yang kedua kita ada Sajak terikat. okey, sajak terikat. Baik, untuk sajak bebas, siapa-siapa boleh tolong cikgu baca tak? Apakah itu sajak bebas? Saya. Okey, Izzah. Sajak bebas tidak mempunyai format atau ketetapan khusus seperti rima akhir atau bilangan rangkap, dan akhir sekali bebas mencipta rima dan corak sendiri. Okey, terima kasih Izzah. Untuk yang pertama ni nanti kita akan lihat. Untuk yang kedua ni, jenis sajak bebas ini ialah bebas mencipta rima dan corak sendiri. Okey, untuk sajak bebas, kita tak ada satu format yang terikat. Maksudnya kita boleh buat je dalam satu rangkap tu ada 5 baris ke, 6 baris ke. Okey? Baik, itu untuk sajak bebas. Dan yang kedua, untuk sajak yang terikat dengan pola dan format khusus. Okey, untuk sajak terikat ni, andai kata kita ada 2 rangkap. Rangkap pertama mesti 5 baris. Dalam rangkap kedua pun mesti 5 baris. Ini tak boleh lari. Okey? Itu yang kita katakan sebagai sajak terikat. Baik. Tadi cikgu ada tanya Anis. Anis faham tak? Sebab apa Anis tak faham? Sebabnya Anis tak tahu lagi apa itu jenis nada. Okey. Baik, jadi untuk yang seterusnya kita akan belajar apakah itu jenis nada yang ada dalam sajak. Yang pertama, cikgu nak Afiq baca. Ini nada apa ni, Afiq? Nada melankoli. Apakah itu? Melankoli. Nada melankoli merujuk kepada suasana sedih, sayu, biru atau penuh kerinduan. Baik, terima kasih Afiq. Baik, jadi untuk jenis nada melankoli ni, kita nak gambarkan rasa sedih kita tu dalam sajak kita. Bagi contoh, kehilangan kucing ke, kehilangan benda yang tersayang ke. Jadi nada tu
perlu dikaitkan dengan melankolik lah untuk kita sampaikan sajak itu. Baik, yang seterusnya jenis nada sajak romantis. Siapa tahu tak romantis ni apa? Saya tahu. Izzah tahu. Apa Izzah romantis ni? Sesuatu benda yang kita sayang. Betul. Romantis ni melibatkan dengan sayang lah. Baik, jom kita baca. Nada romantis menggambarkan suasana cinta, kasih sayang, kelembutan dan keindahan perasaan. Tapi kena ingat, romantis ni bukanlah berkait kepada cinta kita dengan orang lain, dengan kita punya kawan sekelas pun boleh jadi romantis. Dan awak jangan fikir pelik-pelik, Bayaki. Dan kalau tengok huraian, kasih sayang boleh melibatkan keluarga, adik-beradik dan sebagainya. Kucing, betul. Dan yang ketiga, jenis nada patriotisme. Siapa tahu patriotisme tu apa? Patriotik. Contoh, apa yang berkait bila cikgu sebut patriotisme ni? Betul. Jadi apa dia awak rasa? Rasa semangat tentang cinta akan negara, betul? Jom kita baca huraian dia. Nada patriotisme menggambarkan semangat cinta akan negara, kesetiaan kepada tanah air dan keazaman untuk mempertahankan maruah bangsa. Sebagai contoh, awak buat pencarian di aplikasi Google, awak cari sajak negara, keluarlah contoh-contoh sajak ni yang melibatkan skrip tu. Contohnya macam darah ke, pahlawan ke, itulah yang ada unsur-unsur sebagai nada patriotisme. Dan seterusnya terlihat kepada jenis nada sinis. Tahu tak sinis tu apa? Sinis. Perli. Contohnya macam seorang pemimpin nak perli dia punya rakyat ke, dan guna nada sinis lah. Nada sinis ialah gaya penyampaian yang menyindir, mengecam atau memperli sesuatu keadaan secara halus tetapi tajam. Okey, kalau nada sinis ni dalam sajak tu dia tak akan sebut secara terang-terang. Contohnya rakyat yang hasilkan sajak tu, dia nak bagi tahu dalam sajak tu pemimpin yang kejam, dia tak akan sebut secara jelas pemimpin kejam bla bla. Tak, mereka akan gunakan istilah yang lebih halus. Mungkin kita tak akan faham sekali baca. Kita boleh katakan sebagai macam maksud yang berlapis lah. Okey. Dan untuk jenis nada yang terakhir, kita lihat kepada protes. Protes ni ialah nada yang menonjolkan suara berdentangan, ketidakpuasan hati dan keberanian menentang keadilan. Sebagai contoh macam, awak tahu tak apa yang berlaku di Palestin sekarang? Perang lagi, bunuh. Dan itu merupakan satu bentuk penindasan lah. Cuba kita bayangkan kalau keluarga kita dibunuh, dihina, dizalimi, tak sanggup kan? Dan andai kata ada rakyat di Palestin ni menghasilkan sajak melibatkan penindasan, kita boleh katakan itu antara nada yang melibatkan protes lah. Dia nak menunjukkan ketidakpuasan hati kepada orang yang kejam. Dan itulah antara pengenalan untuk kita fahami apakah itu sajak. Okey? Okey, tadi kita dah belajar pasal nada sajak. Kan? Banyak kan kita belajar. Ada nada apa nak dengar sikit? Nada sinis. Sibuk je. Apa? Nada apa? Melankolik. Ada lagi nada apa? Romantis. Ada lagi apa? Protes itu. Protes. Protes? Betul je. Betul protes. Lagi satu lagi. Nada sinis. Nada sinis ataupun nada menyindir. Okey, kita dah tahu banyak nada yang nada ada dalam sajak. Okey, jadi kita nak beralih kepada apa yang kita nak belajar seterusnya. Seterusnya nampak tak? Satu rangkap sajak yang cikgu paparkan kat depan ni. Nampak tak rangkap itu? Satu rangkap, nampak tak? Okey, jadi cikgu nak baca lah dulu. Okey, sebenarnya kita dah dengar dah. Ni sebenarnya sajak yang cikgu ambil daripada video awak tengok tadi. Menarik tak sajak tadi? Menarik kan? Okey, tapi cikgu nak
baca. Boleh tak bagi ke cikgu baca? Okey. Jadi cikgu baca, awak dengar. Lepas tu cikgu nak awak teka apa emosi yang cikgu nak sampaikan. Lepas tu awak bagi tahu juga apa nada yang cikgu guna dalam sajak yang cikgu sampaikan dekat awak. Boleh? Boleh. Okey, cikgu cuba ya. Okey. Di tanah sejengkal ini, jalan dipenuhi mata manusia melilau tanpa hati. Bercekau, menghambur, caci, menyelak celah silih berganti. Gila. Diri menggila, serakah nafsu mengangkat tahta. Mengejar imbuhan diri dengan raungan nurani kontak. Dengar kan cikgu baca macam mana tadi? Dengar kan? Okey. Tadi cikgu cakap cikgu nak awak bagi apa dekat cikgu? Emosi. Cuba awak teka apa emosi yang cikgu sampaikan tadi? Marah. Tadi cikgu nak marah tu. Kan? Marah. Okey, marah. Marah kan? Muka cikgu macam Macam marah ke bersemangat? Marah. Marah kan? Sebab dekat ayat sajak tu dia macam nak menggambarkan benda tu. Betul? Betul. Okey, selain daripada marah apa lagi yang awak nampak cikgu buat tadi? Tangan cikgu. Tangan cikgu memanglah betul. Kita nak menyampaikan. Kita nak menyampaikan dengan penuh semangat. Apa lagi? Cikgu macam buat muka apa ni? Benci dekat orang kan? Muka benci. Ha. Maksudnya macam cikgu nak menyindir. Betul tak? Betul. Okey. Jadi sebenarnya apa yang cikgu nak bagi tahu dekat sajak, rangkap sajak ni sebenarnya dia ada makna-makna yang tersirat yang dia pun nak sampaikan. Macam mana cikgu nak sampaikan? Macam tulis juga. Kalau awak baca sendiri, awak tenung ayat tu, itulah yang dia nak sampaikan. Okey, baik. Jadi cikgu nak sekarang cikgu akan bagikan awak kepada dua kumpulan. Berhaki akan bersama dengan Iza, Haris akan bersama dengan Afiq. Cikgu nak, okey, kat sini ada dua kertas. Satu untuk Afiq dan Haris dan satu lagi untuk Berhaki dan Iza. Cikgu nak awak fahamkan apa maksud sajak tu. Okey, apa maksud sajak yang nak bagi tahu tu, awak mendalami. Lepas tu cikgu nak awak bukanlah bentang, awak cakap secara ringkas dekat depan kawan-kawan awak apa yang awak faham pasal sajak tu. Boleh? Boleh. Okey, lepas tu cikgu nak nanti bila awak dah faham, awak dah cari isi dia, kita pindahkan ke dalam padlet yang cikgu dah sediakan supaya kita kawan-kawan boleh nampak sekali apa yang awak nak bagi tahu. Boleh? Boleh. Okey, cikgu bagi masa dalam 5 minit cukup? Boleh. Okey. Nurani ni dia macam satu perasaan. 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 Kontang ni bukan macam kering. Betul. Maksudnya dia punya perasaan ataupun jiwa lah nak dikatakan dia tak ada. Kosong. Cikgu, pasal sajak yang cikgu sampaikan tadi tu, Ya, betul. itu nada apa cikgu? Okey. Tadi sebelum cikgu bagi tahu sebenarnya cuba awak teka dulu. Takkanlah cikgu nak bagi tahu terus. Ada sindir. Nada Sini. Sini. Tapi ada tu cikgu ajar tadi, nada sini. Dia kan Nada sini. Sini tu ni. Ini saya sini. Sebenarnya nada yang cikgu gunakan tadi nada sinis. Kalau awak dengar ada satu ayat ataupun satu baris yang cikgu baca tadi, memang jelas sangat nampak yang cikgu nak tekankan nada sindir tadi. Kan? Okey, jadi macam ni. Kita teruskan dengan sesi
penerangan ringkas daripada setiap kumpulan. Jadi cikgu nak wakil daripada kumpulan Bahaki untuk tulis apa yang awak dapat dan apa maksud yang awak faham daripada sajak ni. Boleh? Boleh. Okey. Awak datang, awak tulis dekat tablet, dekat laptop cikgu. Apa yang dia nak ceritakan kat dalam sajak dia. Tadi kan cikgu cakap pasal emosi. Okey, dalam emosi kita dah tahu banyak sangat emosi yang kita dah memang belajar dan kita sendiri tahu emosi. Boleh ke kalau macam cikgu nak start daripada seorang ni buat muka ataupun mimik muka yang menunjukkan adanya emosi apa yang cikgu nak sampaikan dalam sajak tadi. Buat muka tu. Buat mimik muka. Cikgu nak seorang datang depan buat mimik muka tu. Macam tu. Boleh? Okey, Afiq boleh duduk. Okey, sebelum kita sambung, kita buat sesi penyesuaian emosi ni dulu. Saya nak buat dulu. Okey, boleh Haris silakan. Tengok tau. Tengok. Saya ada boleh. Saya nak cikgu buat macam ni tadi. Macam itu. Okey, kalau cikgu buat, kalaulah dia tiru cikgu buat macam tu, itu emosi ataupun mimik muka yang menunjukkan apa? Cuba tengok. Macam tak puas hati. Tak puas hati. Lagi? Selain daripada tak puas hati? Cemburu. Cemburu. Ini bukan romantis. Ni bukan. Benci. Lagi? Cikgu nak ada tepat sikit. Menyampah. Menyampah pun boleh lah. Okey, tapi sebenarnya mimik muka yang ada yang Haris buat ni adalah nak menunjukkan mimik muka yang nak menyindir lah, lebih secara tepatnya. Macam tu. Okey, Haris boleh duduk. Okey, jadi nak dikatakan dalam sajak tadi banyak baik-baik yang menyindir mengenai apa yang penulis sajak tu nak sampaikan. Okey, seterusnya Bahaki, cuba Haki pula buat mimik muka. Mana lah cikgu? Tak apa, kita je ada. Sila. Buat muka comel lagi. Cute. Cikgu buat macam tadi. Apa tu? Macam cikgu tengok saya macam tadi. Takut saya. Okey, kalaulah Bahaki tiru cikgu buat macam tu, cikgu buat apa sebenarnya? Mimik muka apa sebenarnya? Macam marah kan? Marah. Kan? Marah. Berkerut dahi. Berkerut dahi. Maksudnya cikgu nak melontarkan ataupun nak sampaikan perasaan marah. Okey, Bahaki boleh duduk. Jadi dalam sajak yang cikgu sampaikan tadi, memang ada yang penyajak tu sendiri nak nyatakan perasaan tu. Faham? Kalau Izzah pula cikgu nak tengok Izzah pula. Apa lagi cikgu buat? Semua Izzah. Dia sama je. Jangan ni Janganlah malu-malu. Malu Buat lah je. cikgu. Saya seorang je perempuan. Tak apa. Lain tak datang ni. Kalau tak datang, tak apa. Okey. Macam nak marah. Jadinya sama lah macam Bahaki tadi. Okey, Izzah boleh duduk. Okey, jadi itu adalah antara emosi yang cikgu dah sampaikan melalui satu rangkap sajak tadi. Okey, jom kita seterusnya kita akan beralih kepada apa maksud yang murid-murid semua faham pasal sajak ni. Okey, yang pertama wakil daripada Baijah. Cuba Baijah terangkan ataupun cuba awak sendiri daripada awak punya pendapat apa yang awak faham pasal dua baris sajak tu. Okey, silakan. Okey, yang pertama kami tulis ada tanah kecil. Sebab kami tengok dekat ayat ada di tanah sejengkal ini. Jadi kami ingat cikgu nak beritahu ada tanah kecil.
Yang kedua, mata yang suka melihat tanpa berfikir. Sebab dia cakap jalan dipenuhi mata manusia melidau tanpa hati. Maksud tanpa hati ni dia tengok tak fikir tak fikir. Macam tu. Lepas tu bercekau menghambur caci, maksudnya dia ni suka maki orang, maki hamun. Dan menyelak celah silih berganti, maksudnya dia selalu suka cari salah orang. Itu yang kami dapat tu. Okey, betul apa yang kumpulan baiklah ni terangkan mengenai 2 baris pertama. Jadi yang pertama sebenarnya dalam 2 baris ni dia nak cerita yang ada satu tempat ni. Okey, ada satu tempat ni dipenuhi dengan mata manusia yang memang maksudnya dia nak kata dekat tempat ni ada manusia yang memang tengok macam tu. Macam mana sikit tengok awak ni? Kan? Macam tu. Maksudnya dia tengok dekat tempat tu ada orang tengok macam tu. Lepas tu ayat kedua ni pula dia kata bercekau menghambur caci. Maksudnya dekat tempat tu orang yang suka tengok tu dia tengok semua orang. Lepas dia suka apa? Memaki tadi kan? Maksudnya dia suka cakap benda tak elok dekat orang lain. Maksudnya melalui apa yang dia tengok tu, dia suka judge orang. Dia suka judge orang, dia suka cakap benda tak elok dekat orang. Dan dia suka menilai orang dari sudut pandang yang negatif, yang tidak baik. Okey, seterusnya faham dah kan 2 baris rangkap. Okey, seterusnya Afiq pula. Wakil daripada kumpulan Afiq dan Adam. Okey, cuba terangkan apa yang awak faham. Boleh? Okey. Berdasarkan apa yang cikgu bagi tadi, tak dapat. Maaf. okey, yang pertama pentingkan diri sendiri. Sebabnya dekat dalam rangkap ni dia ada sebut mengejar imbuhan diri. Maksudnya macam dia tak fikir orang lain lah. Dan yang kedua, membuat sesuatu mengikut nafsu tanpa berfikir tentang orang lain. Dan yang ketiga, orang yang tiada sifat kasihan. Sebabnya dia ada sebut pasal serakah nafsu mengangkat takhta. Ini nafsu yang serakah ni kan. Betul. Lepas tu itulah je. Okey. Betul apa yang Haris dah terangkan tadi. Jadi sebenarnya dekat baris kedua terakhir dalam rangkap ni dia nak menceritakan sebenarnya manusia ni ada sifat pentingkan diri sendiri. Kalau awak rasa awak ada tak sifat tu? Ada tak? Kalau awak fikir baliklah, ada ke tak sebenarnya? Kalau dekat rumah awak buat macam tu dekat mak ayah awak, dekat kawan-kawan awak. Jadi ada sikit-sikit. Betul lah. Memang akan ada lah sikit tu kan. Okey, itu yang pertama. Dan yang kedua, apa yang nak dikatakan juga adalah seseorang ni mesti akan membuat sesuatu mengikut nafsu tanpa fikir ke orang lain. Maksudnya dia nak fikirkan, okey, aku dah selamat, cukup aku je lah. Orang lain biarlah nak tergolek ke, terbanting ke, tak kisah. Jadi maksudnya ni adalah sifat-sifat yang memang tak baik dan tidak patut ada dalam diri seseorang manusia. Dan yang ketiga, orang yang tiada sifat kasihan. Bila kita tiada sifat kasihan ni, okey, jadi secara tak langsung orang-orang lain pun memang tidak ada yang terpelihara. Macam contoh, okey, adalah orang fakir miskin. Okey, mungkin dia boleh buat minta sedekah je. Kalau lah cikgu lalu, cikgu tak nak pun tengok dia. Okey, cikgu tak nak tengok dia, cikgu lalu je. Dia memang mengharapkan orang untuk bantu dia. Kalau tak ada sifat belas kasihan, apa jadi kat dia? Tak ada makan. Tak ada makan. Dia tak boleh. Dia lapar. Jadi maksudnya dia kesianlah dekat dia, betul tak? Maksudnya dia memang memerlukan belas kasihan orang lain supaya dia pun boleh hidup. Okey. Jadi kita dah faham kan? Faham pasal sajak ni. Betul. Awak dah faham satu rangkap tu. Dia mula-mula dia nak cerita pasal apa? Ada satu tempat tu, dia penuhi dengan orang-orang yang suka tengok-tengok dan suka memaki orang. Okey. Yang kedua, dia suka cari salah orang. Okey. Yang seterusnya, adanya manusia yang sikap dia suka pentingkan diri sendiri. Seterusnya suka buat sesuatu mengikut nafsu dan tak fikir pasal orang lain. Dan yang terakhir sekali dia nak cakap yang ada manusia ni juga yang
tidak bersifat kasihan. Okey, awak dah faham. Satu rangkap yang awak dah faham semua. Apa yang nak disampaikan? Boleh tak? Cikgu nak awak pula deklamasikan sajak tu. Cikgu nak seorang satu baris je. Cikgu buka balik. Cikgu punya slide ni. Okey. Cikgu nak seorang satu baris, sampaikan dengan penuh emosi, dengan apa yang awak faham makna dia, itulah yang awak sampaikan. Berserta dengan mimik muka lah, boleh tak? Boleh tak? Nak dengar sikit, boleh tak? Boleh. Okey, kalau boleh kita mulakan dengan Izzah dulu, boleh? Ya Allah. Tak ada muzik ke cikgu? Oh, muzik. Ada, kejap ya. Supaya kita dapat suasana tu. Cikgu tu cikgu, save message. Telegram cikgu. Oh, okey kat sini. Okey. Cikgu cikgu scroll atas sikit. Tu ada back sound puisi cikgu. Nak masuk tu. Atas je. Siti ada tadi. Jangan tutup. Saya mana? Aku cikgu dah boleh. Okey. Cikgu dah buka audio yang kena dah dengan kita punya suasana ataupun sajak dia nak sampaikan. Jadi cikgu nak awak baca satu je, Cikgu nak awak baca satu je baris ni. Lepas tu awak sampaikan dengan apa perasaan yang awak rasa. Apa perasaan yang awak fikirkan bila kita cari makna tu. Boleh? Cikgu nak buat lagu ni, okey? Cikgu nak duduk kat sini. Cikgu nak dengar. Okey, kita boleh mulakan dengan Izzah dah. Sini ya cikgu. Boleh. Kat situ pun boleh. Di tanah sejengkal ini, jalan dipenuhi mata manusia melilau tanpa hati. Tolong lah. Rasa nak lagi lah. Okey, tak apa. Kita teruskan dengan baki. Terus baris kedua. Bercekau menghambur caci, menyelak celak silih berganti. Menyelak. Okey, sekali lagi. Boleh tak sekali lagi? Okey. Menyelak celak. Ulang balik. Okey. Sabar. Okey, 1, 2, 3. Bercekau menghambur caci, menyelak celak silih berganti. Sedap berbakat sebenarnya. Okey, kita teruskan dengan Haris pula. Okey. Saya yang gila tu cikgu. Ya, betul. Silakan. Gila, diri menggila, serakah nafsu mengangkat takhta. Intonasi dia pun kena sangat-sangat. Okey, aku minta tarik sekali rangkap baris terakhir. Okey, saya teruskan. mengejar imbuhan diri dengan raungan nurani kontak. Okey, maksudnya sebenarnya anak-anak muda cikgu ni sebenarnya semua berbakat. Kalau awak rasa awak tak rasa macam saya tak layak lah, tak pandai lah nak buat interaksi macam tu, sebenarnya awak boleh. Okey, sebab apa? Semuanya bermula dengan sekecil-kecil usaha asalkan dia nak berjaya. Okey, jadi kita dah belajar apa hari ni? Banyak yang kita belajar. Cuba ulang daripada mula-mula lagi cikgu ajar. Mula-mula kita belajar pasal nada. Nada apa? Nada apa? Nada saja. Okey, nada saja. Okey. Kan? Okey, nada saja. Kita belajar pasal nada saja. Ada banyak kan? Ada apa?
melankolik, romantis, banyak. Okey, dah habis dah nada. Yang kedua kita belajar pasal apa? Maksud. Emosi penyampaian dalam sajak. Ada gaya apa? Marah. Yang kedua ada gaya apa? Menyindir. Lagi? Sedih. Gaya sedih, tapi kita tak belajar tadi kan? Tapi gaya sedih tu memang akan ada lah dalam sajak kalau kita tengok sajak lain. Okey, seterusnya kita belajar pasal apa lagi? Pasal? Maksud. Okey, maksud sajak ni. Maksudnya kita dah faham ni. Dan akhir sekali awak buat apa? Awak deklamasikan sajak. Jadi sebenarnya awak percaya tak yang awak boleh bersajak sebenarnya? Percaya tak? Bisa percaya tak kita berdua? Percaya kan? Hafiz percaya? Haris? Percaya? Afiq? Maksudnya itulah sebenarnya yang kita belajar hari ni. Okey? Faham kan? Faham. Very good. Tadi kita dah belajar kan apa itu sajak, kita dah kenal semua kan? Betul. Lepas tu kamu semua tadi dah bersajak kan? Betul. Jadi di sini cikgu ada 10 soalan berkaitan dengan sajak. Jadi cikgu nak kamu semua jawab dengan betul. Boleh, cikgu. Boleh lagi? Boleh, cikgu. Jadi cikgu akan bimbinglah kamu semua untuk jawab soalan ni. Setiap soalan tu cikgu akan pilih seorang untuk jawab setiap soalan. Okey. Boleh, cikgu. Okay, soalan pertama iaitu Ada bunyi ke cikgu? bunyi. Menarik ni. Ada bunyi. Ada bunyi sebab nak Cikgu tak dengar. Ya. Tak dengar. Cuba buat lagi cikgu. buat lagi. Buat 100 tak apa cikgu? Nanti tak dengar pula suara orang. Suara kamu. Okey. Baiklah. Soalan pertama, cikgu nak pilih Adam. Ya. Soalan berbunyi, apakah itu sajak? Sekejap. Saya rasa tadi kita dah belajar puisi moden. Saya rasa A, cikgu. Ada rasa A? Ha. Cikgu tekan, lepas tu cikgu tekan. Cikgu nak tekan? Ada nak tekan? Nak. Okey, jom. Kalau betul, dia bunyi betul. Kalau salah, dia bunyi salah. Ni. Oi. Pandai ada. Okey, soalan kedua. Soalan kedua agak mencabar sedikit. Cikgu nak pilih Izzah boleh? Boleh. Buat soalan kedua. Soalan kedua, sajak termasuk dalam jenis karya sastera apa? Apa yang kita belajar tadi? Soalan yang ketiga, ada dua sahaja jawapan, iaitu A dan B. Jadi soalan ketiga berbunyi, berapakah jenis sajak yang wujud? Cikgu, bagi saya jawab. Bagi nak jawab? Boleh, cikgu, boleh. Okey, bagi silakan. Ini salah lelaki tadi. Laki jawab dengan betul tau. Saya tak ajar Tak tadi. mungkin salah. C je pun mati C. Tak ada C. Awak ni main-main lah. Saya rekod balik. Ingat balik lagi apa yang cikgu ajar tadi. Saya sini lah, cikgu. Apa yang dua itu bagi? Kan cikgu dah cakap ada dua tadi. Yang pertama bebas. Yang kedua apa? Terikat. Apa lagi fokus lah pada kelas cikgu pada hari ni. Saya tak tahu lah, cikgu. Bagi tembak juga. Mesti kata kait je. Soalan ketiga. Tak apalah, sebab nampak panjang sangat soalan. Jadi, sebab cikgu nak cepatkan masa. Okey, cikgu. Ini soalan yang cikgu lagi yakinkan ni. Suka. Jadi, manakah yang menggambarkan perasaan sedih dari ini? Saya rasa, cikgu rasa cikgu nak pilih kan? Seorang masa jawab tu buat muka sedih. Anis pandai cikgu. Alamak. Anis kena jawab. Anis boleh, Anis. Boleh. Anis. Yang hijau tu macam bukan Izzah. Tak baik kan?
Pasti. Sedih dan rindu. Sedih. Oh, ada ke? Boleh tak? Boleh tak? Ni soalan yang keenam. Isi tempat kosong, tapi jawapan cikgu dah sediakan. Soalan keenam berbunyi, nada yang menunjukkan kasih sayang dan cinta disebut nada. Bayang lagi. Nanti kita belajar. Haris nak jawab. Haris tahu ni. Haris suka Haris, ni. Haris tak jawab. Sayang. Go Haris. Go. Haris kan suka romantiknya. Boleh cuba. Mesti salah. Mesti salah. Yang I Laras ni. Yang Isyak. Okey je pun tak betul. Bagi cakap D lagi. I. Salah. Bagi tipu lah. Saya ingat saya kata tadi. Kan kasih sayang. Cikgu nak bagi pula jawab. Ya, awak jawab, awak pandai. Tadi saya ingat saya negara. Penipu Cuba lah. saya ingat balik. Bagi ingat balik. Nada yang cinta. Lalu bagi dia Ini semangat. Cinta. Kasih sayang betul. Cuba berapa betul. ni cinta, saya ingat cinta. Cinta dan kasih sayang. Cinta yang ni lah. Mesti dia ada awet cikgu. Dia ada awal kelas sebelah. Gatal je. Itulah betul. Cikgu nak lagi cikgu. Nak lagi. Ada 4 lagi soalan. Okey. Menarik. Ni cikgu ada kapal terbang. Ini soalan ni kena pilih warna yang betul tekan warna hijau, tekan ada ni, dan yang salah tekan warna biru. Soalan A, semua ni berkaitan dengan apa yang kita belajar tadi lah. Maksudnya sajak lah kan? Berkaitan dengan sajak. Okey. Soalan A. Kenapa A? Oh maaf, itu dapat sedikit kesilapan. Kenapa dia macam ni? Kenapa dia tak pandai ABC? Pelik ni. AC, Kelirunya. Apa ni? Sebenarnya Radat ke? ranak sedikit lah. Okey. Jadi sajak biar cikgu jelaskan. Okey, cikgu tahu dah. Okey. Boleh jawab je. Yang pertama. Yang pertama, adakah sajak mempunyai rakam? Ada. Betul. Kamu semua yakin? Ya. Hijau. Si. Ni nasi yang kami soalan kedua. Okey. Mempunyai tema dan Betul. persoalan. Adakah sajak mempunyai tema? Ada. Cuba tekan ada. Ada. Hijau. Oh, tekan hijau. Memang terbaik lah. Semua ni fokus saja. Soalan ketiga, adakah sajak ni punya wujud dalam 4 baris? Ya, betul. 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 Cikgu dengarlah cakap saya, cikgu. Kamu semua Saya rasa saya ikut Anis lah. Betul. Percayalah. baiklah, cikgu di kaunter. Mestilah jawapan dia salah. Sajak ni dia punyai banyak baris dia. Tak tetaplah maksudnya. Sajak ni dia letak tu. Faham. Soalan B yang terakhir. Soalan B. Soalan yang keempat ni tidak mempunyai imbangan bunyi tetap. Betul. Kot. Ini memang profesional. Kamu macam tu betul. Saya tahu cikgu. Macam pintu. Sajak bernada protes biasanya bertujuan titik. Tak puas. Ketidakpuasan. Sajak bernada protes biasanya bertujuan
tuan. Tadi cikgu ada sebut Palestin kan? Boleh tak? Protes. Cikgu nak tanya balik, apa itu nada protes? Proses ni macam dia nak bantah. Dia nak faham. Palestin. Dia nak bangkang. Baiklah. Adam, berdasarkan apa yang kamu faham tentang nada protes tadi, sila jawab soalan nombor 8. Bola Palestin. Palestin. Palestin? B tu. Ha. Saya rasa B. Sebab apa? Sebab dia ada kezaliman. B. Apa dia menyuarakan ketidakpuasan dan menentang kezaliman. Betul dia ketika itu. Dua lagi. Cepat-cepat kita dah nak balik. Malam soalan yang ke-9. Perlu menghargai saja. Mengapakah kita perlu menghargai saja? Izal jawab. Saya rasa Sebab dia Kanazah. Kanada. Kazanah. saya rasa B. Sebab apa kita perlu menghargai? Sebab ni satu Sajak yang dari khazanah warisan negara. warisan. Betul. Baiklah, Ragi merasa apa jawapan yang sesuai untuk menghargai saja? Saya rasa B cikgu sebab ada perkataan warisan cikgu. Baiklah, kita lihat. Jom kita lihat. Cikgu up kalau punya markah. Okey. Mana cikgu? Soalan yang terakhir. Bagaimanakah cara untuk menghargai saja? Menghargai. Macam mana? Tadi berhenti kata menghargai saja tu dengan khazanah kan? Tapi soalan kedua saya nak Izana boleh jawab ke? Tadi tak jawab soalan. Saya rasa jawapan dia C. Bagaimana cara untuk menghargai saja? Sentiasa untuk pelajari saja walaupun susah. Sebab cikgu pun rasa jawapan dia sia sebab jawapan lain macam tak sesuai. Boleh. Betul. Abaikan sajak kerana bosan. Menghina sajak. Kita tak boleh hina sajak. Betul. Kita hargai khazanah negara kita. Baiklah, ini soalan terakhir, maka berakhirlah kuis kita pada hari ini. Cikgu nak tanya beberapa soalan yang ringkas. Cikgu tak dengar suara cikgu. Cuba cikgu perlahankan suara. Lupa. Okey. Okey. Jadi kuis kita dah berakhir. Jadi cikgu nak tanya, sejak sana cikgu nak tanya satu soalan. Soalan yang ringkas tentang apa yang kamu faham pembelajaran apa yang kamu faham tentang sajak pada hari ini. Soalan yang pertama, Izzah, Apa yang saya faham tentang sajak? apa yang kamu faham tentang sajak? Apa yang saya faham tentang sajak ni, dia cara kita nak ekspresikan emosi kita ke dalam penulisan. Itu yang saya faham. Baiklah. Baik, itu yang kata macam mana kita ekspresikan kita emosi kita Tulis. luahkan dengan cara buat saja. Betul. Bagi apakah yang kamu faham tentang diri saja ataupun sebagainya? Apa yang saya faham hari ini? Malaslah orang Hakim. Apa yang saya faham dengan sajak hari ini, setiap sajak mempunyai nada yang berbeza-beza untuk mengekspresikan perasaan kita. Betul lagi. Dan yang sebab setiap sajak itu mempunyai nada yang berbeza. Kerana setiap apa yang disampaikan tu ada yang sampaikan perasaan sedih, perasaan marah dan sebagainya. Adam, seterusnya apa yang Adam faham? Saya faham yang kalau kita nak baca sajak tu, kita kena guna nada yang betul. Contohnya kalau macam tadi cikgu ajar pasal nada sinis kan.
Kalau kita guna nada romantis seperti tak kena kan? Betul. Itu saya faham cikgu. Allah. Tadi kena betul lah. Contohnya kita sampaikan tu sajak yang untuk menyindir, tapi guna Nada lain. nada yang romantis memang tak sesuai kan. Yang terakhir Anis. Kalau saya faham tadi Haris bagi tahu pasal dia kena guna nada betul. Kalau saya pula sajak ni kalau nak baca dengan nada betul tu kita kena faham dulu maknanya. So bila kita faham makna kita berjayalah nak sampaikan supaya orang tu pun faham apa yang kita nak sampaikan. Betul tak cikgu? Betul. Dengan berakhirnya soalan yang saya sampaikan pada hari ini, maka berakhirlah kelas kita pada hari ini. Terima kasih.